Pesanan ni untuk semualah pengamal seni pertahanan diri. Pertama sekali, apabila kita berkongsi satu-satu ilmu, berkemungkinan orang itu cepat pandai, cepat orang kata tangkap apa yang dia belajar. Jadi, kita tak boleh salahkan dia kalau dia tiba-tiba lebih daripada kita. The point of martial art adalah untuk sampai satu objektif. For example, macam Nash, main pedang. Nash ada ilmu Nash. Korang ada ilmu korang. Kita tak boleh nak bandingkan awak tu lagi baik ke ataupun saya lagi baik. Saya ada sistem saya, awak ada sistem awak. Sebagai contoh, okay, let's say lah kita bercanggah dan kita bergaduh. Like, sistem awak tak betul, sistem saya ni lagi efektif. Kita boleh duduk sama-sama, berbincang, kita R&D, research, dan kita buat evolusi. Maknanya, bagaimana kita nak cari sistem yang terbaik. Itulah sepatutnya. This is the way. Bukannya menghina orang.